Assalamualaikum. Aku salah seorang peminat keropok leko. Iaitu kalau dekat Terengganu ni orang panggil keropok losong lah. Dan sebenarnya korang juga boleh beli keropok leko yang macam ni kan. Yang di frozen macam ni. Korang boleh beli secara online pun boleh. Dan ianya tahan lama lah. Dan oleh kerana aku sangat minat untuk makan keropok leko, dan kebetulan aku kahwin dengan bini aku orang Terengganu, dan memang setiap kali balik kampung memang boleh beli keropok leko. Cuma dia bila balik ke utara, keropok leko yang original tak dapat beli, tak dapat cari. Jadi kita boleh beli dengan secara online. Ya, keropok leko, keropok losong yang frozen tadi aku dah goreng dan dah masak dah. So ni hasil dia. Dia ada sos sekali dan ni hasil selepas aku goreng. Okey, korang nampak? Menarik? Memang menggiurkan guys. Okey, kepada anda yang berminat untuk mendapatkan keropok leko, keropok losong yang macam ni, frozen punya, sila klik link yang disediakan. Okey, bye.